pelajaran ketiga, kata kunci masajada. Okey, jom kita bahas satu persatu. Mim tu sahabat-sahabat Quran, mim tu makhrajnya di mana? Makhraj mim di mana? Makhraj mim ni pertemuan dua bibir kita yang kering ni. Bibir yang kering. Kalau bibir dalam ni, bibir dalam tu dia bibir basah. Dan tu huruf fa saja. Kalau kata bibir kering ni, okey, kita akan sebut huruf apa? Ba ni, sebutan ba ni adalah makhrajnya di mana? Syafatain. Tulis. Okey, pertemuan dua bibir. Bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Ba. Ba ni tekanan dia kuat sikit. Ba. Tapi mim ringankan tekanan dia. Ma. Bukan macam M Melayu nak, bukan Melayu. Melayu M-A, ma.